Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini saya akan teruskan lagi tazkirah dalam tajuk nikmat bersedekah. Tuan-tuan yang puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah Allah masih beri kita kekuatan, kesehatan untuk kita teruskan berada di dalam bulan Ramadan, membuat amalan, memperbanyakkan amalan kita dalam bulan Ramadan yang mulia ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, konteks dalam nikmat bersedekah itu adalah salah satu tambahan pahala yang mana kita boleh memperbanyakkan lagi ganjaran kita selain daripada berpuasa, solat tarawih dan sebagainya. Jadi jangan lupa juga dalam bulan puasa Rasulullah suruh kita memperbanyakkan sedekah ataupun membelanjakan harta ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik tuan-tuan, ada beberapa perkongsian yang saya ingin kongsikan hari ini. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 261, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habba ambata sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Perumpamaan orang yang bersedekah ataupun belanjakan harta dia ke jalan Allah, Allah akan gandakan seperti sebiji benih yang ditanam kemudian tumbuh daripadanya 7 batang tangkai, dan setiap batang itu Allah gandakan sebanyak 100 biji. Jadi perumpamaan orang yang sedekah RM1, Allah gandakan sebanyak RM700. Dan ada pula satu pendapat yang mengatakan Allah akan gandakan sehingga 1000 kali ganda pahalanya jikalau benar-benar kita sedekah kerana ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan, ketahuilah bahawa sedekah ini Allah akan balas dengan balasan yang baik dekat dunia dah. Allah tak tunggu dekat akhirat nanti baru nak balas, baru nak tunjuk si fulan bin si fulan sedekah banyak mana dan Allah akan balas banyak mana. Tidak. Kita akan rasakan balasan dan juga ganjaran yang Allah kurniakan kepada kita di dunia lagi. Kalau tuan-tuan dan puan-puan pernah bersedekah, istiqamah dalam bersedekah walaupun RM1 setiap hari, sesiapa yang dah rasa nikmat sedekah itu, maka setiap hari dalam hidup dia tak akan tinggalkan sedekah. Percayalah cakap saya tuan-tuan. Antara ciri-ciri yang lain iaitu fadilat-fadilat yang lain saya kongsikan, iaitu sedekah ini tuan-tuan dapat memadamkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Baik tuan-tuan, sedikit sebanyak Nabi kongsikan dalam satu hadis mengatakan bahawa sesiapa yang bersedekah ataupun siapa yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala dapat memadamkan kemurkaan Allah. Kita tak tahu tuan-tuan dosa apa yang kita buat setiap hari, tetapi percayalah dengan sedekah itu Allah akan padamkan murka, dan sebab itu juga Allah letak satu pintu di antara pintu-pintu syurga nanti, iaitu daripada pintu-pintu sedekah, dan itu adalah tanda Allah padamkan kemurkaan kepada orang-orang yang bersedekah. Wallahu ta'ala alam. Sekian saja perkongsian saya pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.